Pulang ke kampung. Pada cuti sekolah yang lalu, ibu membawa kami sekeluarga pulang ke kampung. Sebelum bertolak, kami mengemas bagasi masing-masing. Dalam perjalanan, kami berbual-bual dengan gembira. Kami juga menikmati pemandangan yang indah. Selepas 2 jam, kami telah tiba di destinasi. Datuk dan Nenek menyambut kedatangan kami dengan tangan terbuka. Datuk membawa kami ke dusun. Kami membantu Datuk mengutip durian yang gugur. Pada waktu senja, kami menikmati makanan yang disediakan oleh Nenek. Selepas makan malam, kami menonton rancangan televisyen yang menarik. Selepas 2 hari, kami pulang ke rumah dengan berat hati. Saya berharap agar dapat melawat Datuk dan Nenek lagi.